insan yang lain. Baru-baru ini kita mengharapkan supaya pindaan AUKU tidak hanya kepada TV politik, kerana kita cukup yakin dan percaya walaupun ada AUKU ataupun tidak, gerakan mahasiswa akan tetap terus bangun dan memperjuangkan kebenaran. Student! 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 We unite! We unite! We unite! We unite! We unite for UM! We unite for UM! We against! We against! We against! We against! We against corruption! We against corruption! We unite! We unite! We unite! We unite! We unite for students! We unite for students! We against! We against! We against! We against! We against AUKU! We against AUKU! We unite! We unite! We unite! We unite! We unite for UM! We unite for UM! Hidup! 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 Mahasiswa! Mahasiswa! Bebas! 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 Mahasiswa! Mahasiswa! Hidup! 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 Mahasiswa! Mahasiswa! Bebas! 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 Mahasiswa! Mahasiswa! Akhirnya, saya nak ingatkan sekali lagi kepada pihak berkuasa dan pihak pemerintah, seandainya pada hari ini mahasiswa UiTM dibenarkan untuk berucap berdemokrasi, kami juga menuntut supaya mahasiswa di UM dan peran-peran yang anti-establishment diberikan hak yang sama tanpa ada perbezaan. Hidup! 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 Mahasiswa! Mahasiswa! Bebas! 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 Mahasiswa! Mahasiswa! Saya nak ingatkan sekali lagi, sekiranya mahasiswa daripada peran anti-establishment tidak dibenarkan untuk berhimpun, untuk berdemokrasi, jangan salahkan kami kalau kami mengambil tindakan undang-undang yang double standard. Sekiranya mahasiswa UiTM sekali lagi diberikan kebenaran untuk mengadakan demonstrasi, kami sabar kepada pihak berkuasa untuk membenarkan mahasiswa UM daripada kaum Melayu, Cina dan India untuk terus sama berdemonstrasi.